Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir untuk slot webinar komuniti bulan Februari. Ya, terima kasih semua sebab hadir dan sudi untuk meluangkan masa bersama saya. Okey, siapa yang hadir pada hari ini boleh type hi ke, hello ke, hadir dalam chat supaya saya tahu anda semua hadir hari ini. Ya, siapa yang hadir boleh type hi, hello. Okay, saya pasti anda semua masing-masing mesti sibuk dengan tugas kan, tapi tetap memberikan komitmen untuk hadir pada hari ini. Okay, so apa khabar semua? Saya harap semua sihat ya. Okay, so untuk topik kita pada hari ini, kita akan bincangkan mengenai satu topik yang sangat penting dan sangat relevan pada masa kini, iaitu mengenai bagaimana untuk meningkatkan prestasi tanpa perlu bekerja secara berlebihan. Okay. Right, sebelum kita teruskan, sedikit peringatan ataupun sedikit housekeeping rules. Okay, so sila pastikan anda menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, Safari ataupun Edge. Kalau mengalami sebarang isu teknikal, boleh cuba untuk refresh browser dan cuba untuk masuk semula. Tapi sekiranya kalau masih ada masalah, anda boleh juga hantar private message ke Naluri Events untuk bantuan yang selanjutnya. Okay. Okey, seterusnya jika ada sebarang soalan ataupun ingin berkongsi pandangan ke, anda boleh berbuat demikian melalui ruangan chat di sebelah kanan skrin anda. Okay, jika ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan, anda boleh type @hazlin sebelum soalan anda. Okay, dan sekiranya nak anonymous, boleh tikkan pada send private message sebelum menghantar soalan. Ya. Okay, dan untuk pengetahuan semua, slide pembentangan pada hari ini akan dikongsikan di akhir webinar dan rakaman juga akan dikongsikan melalui email kepada semua peserta yang telah mendaftar untuk webinar pada hari ini. Alright, baik. So kita teruskan. Saya perkenalkan sedikit mengenai diri saya. So nama saya Hazlin Rostam. Boleh panggil saya Hazlin saja. So saya merupakan salah seorang pembimbing kesihatan mental ataupun mental health coach yang berkhidmat di Naluri, dan saya juga merupakan seorang kaunselor yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan sepanjang kerjaya saya sebagai seorang kaunselor, saya banyak membantu klien dari berbagai peringkat umur, seawal remaja sehingga ke peringkat dewasa dan juga golongan warga emas ya. So kebanyakan kes-kes yang saya kendalikan adalah bertumpu kepada kes mengenai isu hubungan, isu rumah tangga, trauma, anxiety, depression dan juga stres. Okay, so selain tu saya mempunyai lebih kurang 16 tahun pengalaman di syarikat korporat antarabangsa, khususnya dalam industri IT dan juga oil and gas ya, sebelum saya beralih sepenuhnya kepada bidang kesihatan mental. Okay. Jika ada sebarang soalan boleh tanya pada bila-bila masa ya. Okey, seterusnya sepintas lalu. So ini adalah 6 subtopik yang kita akan terokai bersama-sama sepanjang 1 jam ni. Okey, pertama sekali kita akan bincang mengenai kenapa sibuk itu tidak semestinya bermaksud produktif. Okey, dan yang kedua, saya akan sentuh sedikit mengenai bagaimana neuroscience, iaitu cara otak dan tubuh kita berfungsi mempengaruhi prestasi kita. Dan yang ketiga, kita akan lihat tentang kitaran tekanan kronik dan juga kenapa stres yang berpanjangan boleh membuatkan kita rasa semakin penat dan juga menurunkan produktiviti. Okey, dan yang keempat, kita akan bincang tentang punca-punca yang menyebabkan kita kehilangan tenaga. Yang kelima adalah tentang bagaimana kitaran biologi kita mempengaruhi prestasi kita sepanjang hari.
Dan yang terakhir, saya akan kongsikan juga beberapa amalan-amalan kecil yang boleh membantu anda untuk menguruskan tenaga anda dengan lebih baik. Ya, okey. Okey, seterusnya jom kita lihat dua gambar dekat skrin ni. Okey, so kalau ikutkan keadaan anda sekarang, rasa-rasanya anda lebih dekat dengan yang mana satu? Yang gambar yang sebelah kiri ke ataupun gambar yang sebelah kanan? Kalau yang sebelah kiri tu biasanya menggambarkan keadaan kita bila kita tertekan, nampak kerja pun bertimbun, meja pun agak serabut dan mungkin tenaga pun rasa rendah sikit ya. So nak buat kerja pun macam tak ada motivasi, macam tak ada spark. Okay? Dan yang sebelah kanan pula adalah kita dalam situasi yang nampak lebih fokus, meja pun kemas, kerja pun mungkin rasa lebih teratur, tenaga lebih stabil dan juga lebih bersemangat untuk melakukan kerja. Okay, so kalau boleh, boleh tak kongsikan di ruangan chat, anda rasa anda sebelah anda yang kiri ke atau yang kanan? Jangan risau, tak ada jawapan yang salah ya, salah atau betul ya. So ini sekadar untuk kita sama-sama check in untuk faham keadaan diri masing-masing sekarang. Okey, terima kasih Nurul. Nurul yang sebelah kanan ya. Alhamdulillah. Okey. So masih bersemangat, okay, dan masih fokus ya. Okey. Ada lagi yang nak bagi respon? Anda sebelah kiri ke yang kanan? Ada tak yang rasa dia kat sebelah kiri sekarang ni? Ada? Okey, tak apa. Mungkin ada yang masih tengah reflect pada diri sendiri ya. Okey. So jika anda rasa anda di sebelah kiri pun tak apa. Sebab honestly keadaan macam ni sangat biasa terjadi. So sebab tu kita hadir ke webinar hari ini untuk kita belajar apa yang menyebabkan kita berada di sebelah kiri dan bagaimana untuk kita memperbaikinya. Okay. So jika ada sebarang soalan nak tanya, boleh type di chat dan saya akan cuba sebaik mungkin untuk menjawab soalan-soalan anda ya. Okay. Okey. Seterusnya saya nak buat satu check-in ringkas dengan anda semua. Okey, cuba tanya dekat diri sendiri, sejauh mana anda berasa terlebih bekerja minggu ni? So boleh kongsikan ya. Mungkin anda rasa penat ke, rasa berat ke, ataupun mungkin rasa dah tak cukup nafas ke sebab dah terlebih sangat bekerja kan? Ataupun mungkin ada yang mungkin rasa, oh alhamdulillah okey lagi walaupun hari ni hari Jumaat kan? Tapi sebab mungkin minggu ni minggu yang pendek, terutama bagi kita yang berada kat Malaysia kan sebab ada cuti, public holiday semua kan. Ataupun mungkin semuanya tengah okey, kerja masih terkawal, alhamdulillah work life balance semua okey. Kalau ada yang boleh kongsikan, apa yang anda rasa pada minggu ni? Adakah anda rasa anda terlebih bekerja ataupun rasa okey, rasa sedang-sedang je ataupun mungkin ada yang tak cukup kerja ke minggu ni? Ya. Okay. So, tak apa, kadang-kadang kita perlukan masa yang lebih untuk refleksi, untuk check in dengan diri sendiri. Okay. So yang paling penting adalah refleksi ini berlaku dalam diri sendiri. Okay. Dan tak kira kalau anda rasa dah burn out ke, rasa terlebih bekerja ke ataupun rasa okey ke, saya harap di akhir sesi nanti ni anda boleh bawa pulang sesuatu daripada topik yang saya kongsikan pada hari ini. Okay, dan insyaAllah sekurang-kurangnya dapat meningkatkan kesedaran dan memperbaiki sedikit demi sedikit cara untuk menguruskan tenaga dan juga kerja. Okay, baik. Kita teruskan ya. Okay. So kalau kita lihat kat slide seterusnya, sibuk tak semestinya produktif. Ya. So ramai antara kita selalu dimomokkan dengan idea yang kalau kita sentiasa sibuk, maknanya kita akan lebih produktif. Tapi cuba kita tanya diri sendiri dengan jujur. Pernah tak ada satu hari tu kita sibuk, penuh dengan mesyuarat,
Banyak email nak baca, banyak email nak reply WhatsApp lagi, lepas tu banyak lagi tugasan-tugasan yang kecil. So lepas kita dah buat semua tu, tapi bila kita balik kita rasa penat, kita rasa tak puas, kita rasa macam tak capai apa-apa pun pada hari tu. Mungkin rasa ada banyak lagi kerja lain yang sebenarnya kita rancang nak buat, tapi tak sempat pun nak buat. So itu tanda kita sibuk, tapi tenaga kita tu tidak digunakan dengan berkesan. Okay. So produktif ni sebenarnya bukan tentang berapa banyak perkara yang kita buat, tapi lebih kepada membuat perkara yang betul pada masa yang sesuai dengan tenaga yang mencukupi. Ya, Siti cakap betul. Ya. Terima kasih Siti. Okay. So bila kita terlalu fokus untuk sentiasa buat sesuatu, kita akan mudah terperangkap dalam mod yang reaktif. Mod yang reaktif ni, kita bila ada email masuk kita balas, bila ada kerja nak siapkan kita kejar. Bila ada orang reply, bila ada orang hantar email mendesak kita, kita pun cepat-cepat selesaikan perkara yang didesak tadi tu. Tanpa sempat pun kita fikir apa sebenarnya yang penting. Dan dari sinilah bila kita asyik nak kejar ini, kejar itu kan, dari situ keletihan tu akan mula terkumpul. Tapi kerja kita tak pernah nak habis. So persoalannya sekarang, kenapa bila kita buat lebih banyak, ya, hasilnya kadang-kadang jadi semakin kurang. Jadi di sini saya akan bawa anda semua untuk cuba memahami satu konsep yang penting yang kita panggil sebagai pulangan berkurangan. Okay. So sebenarnya konsep ni kalau dalam bahasa Inggeris namanya diminishing returns. Ya. Okay. So kalau kita tengok kat sini, untuk konsep ini pada satu tahap yang tertentu, walaupun kita dah banyak laburkan lebih banyak usaha dan laburkan lebih banyak masa untuk sesuatu kerja, tapi pada satu tahap tu ia tidak lagi memberikan hasil yang baik. So kalau tengok pada graf ni, kita tengok pada awalnya performance kita ataupun usaha kita tu naik berkadar dengan masa yang kita gunakan. Ya, tapi bila sampai satu tahap, usaha kita tu walaupun semakin naik, tapi hasilnya tak akan naik. Ya, dia akan stagnan ataupun dia akan stuck dekat situ je. Okay. So awalnya mungkin kita rasa bila kita tambah masa, tambah tenaga, awalnya prestasi tu mungkin kita rasa dia meningkat. Dan kita rasa fokus, kita rasa cekap, kita rasa banyak perkara yang boleh diselesaikan. Jadi kita pun suka, kan? Tapi bila kita terlalu menekan diri kita untuk buat sesuatu dalam tempoh yang panjang, ya, kerja lebih masa, tak rehat, kita kurang tidur, nanti dia akan sampai satu tahap di mana kita akan mula rasa stuck. Ya, walaupun banyak mana pun usaha, walau banyak mana pun masa yang kita tambah, tapi kerja tu tetap tak jalan. Kadang-kadang kita mungkin cuma tenung je kerja tu. Walaupun di depan mata kan, tenung PC lama-lama, tapi kerja langsung tak bergerak. Jadi di sinilah fokus mudah terganggu. Lepas tu mungkin kita start untuk buat banyak kesilapan-kesilapan kecil. Dan kerja yang biasanya kita boleh siapkan dengan cepat, tiba-tiba dah jadi lambat. Okay. So masalahnya bila dah jadi macam tu, jadi ramai di antara kita akan buat satu perkara yang sama. Iaitu apa? Ada tak siapa-siapa nak jawab dalam chat? Apa yang biasa kita buat bila kita rasa fokus terganggu, banyak kesilapan, kerja tak jalan, kita buat apa? Okay. So biasanya apa yang kita buat adalah kita akan terus untuk push ataupun paksa diri kita untuk buat lebih lagi. Ada tak sesiapa yang pernah rasa macam ni? Ataupun mungkin sedang mengalaminya sekarang? Okay. So biasanya kita rasa bila kita paksa diri,
kita mengharapkan ia akan memberikan hasil yang lebih baik kan. Jadi tak dinafikan. Mungkin kadang-kadang kalau kita paksa sekali dua tu okey. Kita akan nampak hasil yang positif. Tapi macam mana kalau kita terus paksa diri kita untuk tempoh yang panjang, mungkin sebulan, mungkin berbulan, ada yang mungkin bertahun-tahun. Jadi apa yang akan berlaku? So di sinilah keletihan tu akan berkumpul. Jadi bukan sebab kita malas, tapi sebab tubuh dan minda kita ni ada hadnya. Jadi sebab tu konsep ni sangat penting sebab ia mengingatkan kita bahawa prestasi kita bukan tentang menambah usaha tanpa henti. Tapi juga tentang bila kita perlu berhenti, bila kita perlu berehat dan pulih supaya kita boleh cas semula tenaga kita dan tingkatkan kembali hasil kerja kita. Ya. Okay, saya ke slide seterusnya. Okey. So kita lihat slide seterusnya ada gambar bateri dan juga ada gambar jam. Jadi apa maksudnya? So biasanya bila bercakap tentang prestasi, kita akan bercakap dari sudut masa. Pukul berapa masuk kerja, pukul berapa balik kerja, berapa jam kita kerja. Tapi jarang kita tanya satu soalan yang penting ni. So dalam masa yang kita ada tu, berapa banyak bateri ataupun tenaga yang kita ada pada masa tu. Jadi anda semua cuba bayangkan, ada telefon bimbit, lepas tu tengok bateri dekat telefon bimbit tu tinggal 10% je. Jadi walaupun kita ada masa sejam, tapi telefon kita tu tetap perlahan, mungkin dia cepat panas, dan kadang-kadang akhirnya phone tu terpadam begitu je. Sebab 10% je kan, lepas tu kita tak charge kan. Jadi lama-lama terpadam sendiri. Jadi mungkin perkara yang sama pun akan berlaku kat kita. Bila bateri kita rendah, walaupun kita masih ada masa yang banyak, tapi fokus kita susah nak kekal. Kerja jadi lambat dan kesilapan pun mudah berlaku. Jadi isu prestasi ni dia bukannya disebabkan kurang masa, tapi sebab mungkin tenaga kita dah low dan kita tak charge semula. Jadi di sinilah sebab kenapa ada hari kita kerja untuk tempoh yang lama tapi hasilnya sedikit je. Dan ada hari lain kita kerja sekejap tapi banyak benda yang kita boleh siapkan. Okay, kita lihat slide yang seterusnya. Okay, right. Okay. So bila kita cakap tentang prestasi tadi kan kita cakap tentang tenaga kan. Jadi prestasi kita bergantung kepada jumlah tenaga yang ada dalam badan kita ketika itu. So tenaga ni bukan sekadar rasa fizikal penat ataupun tidak penat. Tapi tenaga ni juga melibatkan tenaga mental, tenaga emosi dan juga fisiologi kita. So ada hari kita bangun pagi, kita rasa badan kita ringan, rasa kepala kita pun jelas, clear kan. Kita nak buat kerja pun rasa lancar je. Tapi ada hari-hari tertentu, walaupun tidur kita cukup, tapi tenaga kita rasa macam cepat habis ataupun tak ada langsung kan. Kepala rasa berat, fokus pun tak boleh nak kekal. Ini kerana tenaga kita ni dia tak statik. Dia akan ada naik dan akan ada turun. So biasanya tenaga kita ni dipengaruhi oleh perkara-perkara seperti tekanan, rehat, pemikiran kita dan juga cara kita bekerja. So bila tenaga dah mula menurun, apa yang kita biasa buat? Selalunya kita tak sedar pun yang tenaga kita dah susut. Kita cuma akan sedar bila kenapa dah susah nak buat kerja ni. Lalu kita pun salahkan diri sendiri. Kita rasa kita tak cukup disiplin lah. Kita rasa kita malas lah. Kan? Lepas tu kita rasa kita tak kuat lah, kita tak fokus lah. Sedangkan sebenarnya pada masa tu badan kita sedang memberi isyarat bahawa tenaga kita dah semakin menurun. Jadi apa yang berlaku pada otak bila tenaga kita mula menurun dan stres kita pula meningkat. Stres ataupun tekanan lah. Okay. So kita tengok slide yang seterusnya.
Okay. So tengok gambar dalam slide ni, okay, bayangkan itu otak kita. Pernah tak rasa macam ni? Kita rasa macam otak kita slow, loading kan, tengah proses data kan. Jadi bila kita terdedah kepada banyak maklumat, kita terdedah kepada tekanan yang tinggi, terdedah kepada tuntutan yang serentak kan. Jadi otak kita sedang bekerja keras untuk proses semuanya. Jadi dalam keadaan tu, otak kita akan mudah untuk rasa tepu. Sebab bukan sebab kita malas, tapi sebab dah terlebih muatan ataupun dah overload. Dah terlalu banyak information yang kita nak proses. Okay. So disebabkan itu, kita pun jadi susah nak fokus, lambat nak faham, nak buat keputusan pun susah, ataupun kadang-kadang kita rasa blank je walaupun kita duduk depan kerja kan. Jadi ini adalah respon minda ataupun otak kita bila beban mental kita dah terlalu tinggi. Jadi itu yang kita akan rasa loading tu. Itu sebenarnya tanda otak kita sedang cuba untuk bertahan dan cuba untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kita pada masa tu. Tapi bila otak dah overload, dah terlebih muatan untuk tempoh yang panjang, so tubuh kita akan mula mengaktifkan satu sistem perlindungan yang automatik yang kita panggil sebagai chronic stress response ataupun response stress acute lah. Okay. Saya ke slide yang seterusnya. Okay. Right. So di bawah ni kita boleh lihat response stress acute ataupun acute stress response. Ya. So biasanya keadaan ni berlaku bila kita berdepan dengan tekanan yang banyak seperti tekanan kerja ke ataupun deadline yang berlambak ataupun mungkin kita ada konflik ataupun apa-apa tuntutan lain dalam kehidupan kita lah. So biasanya respon ni dia bukanlah sesuatu yang negatif, tapi ini adalah satu mekanisme bagaimana perlindungan, bagaimana tubuh kita melindung kita secara semula jadi. Ya, so sistem ini bertujuan untuk bantu kita supaya kita boleh bertindak lebih cepat bila kita di dalam satu situasi yang mencabar. Okay, so ketika dalam mode ni biasanya tubuh kita akan cenderung untuk pergi ke salah satu keadaan di bawah ni, iaitu fight ataupun lawan, flight, lari, ataupun freeze, kaku. Ya. So biasanya kalau lawan tu, bila kita dalam keadaan lawan, kita akan mudah marah, kita jadi defensif dan kita akan cepat tersinggung. Lepas tu kalau kita dalam mode lari pula, keadaan lari, kita akan jadi gelisah, susah nak berhenti kerja, nak berehat pun salah. Ya. Dan seterusnya bila kita kaku, kita akan rasa blank, rasa buntu, nak mula buat kerja pun susah. Okay. So yang penting adalah kita kena faham bahawa sebenarnya tubuh kita ni dia tak boleh membezakan antara ancaman fizikal ataupun tekanan moden. Jadi mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey. So kalau kita lihat kat sini ada gambar harimau, ada gambar orang. Dan sebenarnya tubuh dan minda kita ni tak boleh nak membezakan pun antara timbunan email ataupun seekor harimau. Ya. So kita bayangkan situasi ni, kita berdepan dengan seekor harimau. Lepas tu tubuh kita akan mengaktifkan satu respon stres lah. Jantung berdegup laju, nafas laju, tenaga meningkat. So itu satu ancaman fizikal yang jelas dan nyata. Tapi masalahnya, tubuh kita juga memberi respon yang hampir sama bila kita berdepan dengan tekanan-tekanan moden pada hari ini. Contoh seperti kalau kita nampak timbunan email yang banyak, mesej-mesej yang tak berhenti masuk, deadline-deadline yang rapat, tekanan KPI ataupun mungkin tekanan dalam kehidupan kita kan. Jadi semuanya tu dirasai seperti satu ancaman. Tapi tubuh kita tak tahu itu cuma kerja. Jadi yang tubuh tahu, dia akan kata, oh aku terancam ni, so aku perlu bertindak sekarang. Jadi biasanya selagi kita bekerja, tekanan kerja tu selalunya tak pernah nak berakhir kan. Satu email masuk, kita selesaikan, masuk pula email lain. Kita siapkan satu tugasan, masuk lagi tugasan lain.
kan. Dan bila respons stres ni aktif untuk tempoh yang lama, so tubuh kita tak sempat nak pulih, dan di sinilah keletihan tu akan terkumpul. So walaupun mungkin kita nampak macam masih boleh berfungsi, masih boleh bekerja seperti biasa, tapi mungkin pada masa tu kita dah dalam keadaan stres, dalam keadaan yang terancam. So apa bezanya bila kita berdepan dengan stres untuk tempoh masa yang singkat dan tempoh masa yang panjang. Okay, kita ke slide yang seterusnya. Okay, so lihat kat sini beza dia. Yang sebelah kiri adalah tindak balas stres normal dan yang sebelah kanan adalah tindak balas stres yang kronik. Okay. So kalau tindak balas stres yang normal, biasanya bila stres datang, kita bertindak. Lepas tu kita kembali kepada keadaan yang seimbang. Tapi bila masalah mula timbul, bila tekanan tu tak pernah nak berakhir kan, jadi kita dalam keadaan yang stres kronik, so krisis tu dia akan berulang-ulang. Jadi tubuh kita akan asyik berada dalam mod berjaga-jaga. Respons stres akan sentiasa aktif dan tubuh tak sempat nak pulih. Dan dari luar mungkin kita nampak macam masih berfungsi, masih pergi kerja, masih balas email, masih bercakap dengan orang sekeliling. Tapi kat dalam tenaga kita dah mula nak susut. Fokus kita dah lemah, emosi dah semakin nipis kan. Dan badan kita pun akan rasa letih. Dan susah nak hilang rasa letih tu. Okay, so itu bezanya stres yang tindak balas stres yang kronik dengan tindak balas stres yang normal. Okay, so apa yang berlaku pada tubuh badan kita adalah sebenarnya itulah cara bagaimana neuroscience bekerja. Ya, sebab sistem tubuh kita ni memang tidak direka untuk berada dalam mod stres yang lama. So dalam jangka masa yang pendek, stres tu dia membantu. Dia beri kita tenaga, beri kita fokus, beri kita keupayaan untuk bertindak. Tapi kalau berlarutan, stres yang asalnya membantu tu boleh bertukar menjadi sesuatu yang akan menjejaskan tenaga dan prestasi. So tubuh kita akan sentiasa berada dalam keadaan jaga-jaga seolah-olah seperti ada ancaman yang tak selesai lagi. Okay, seterusnya. So di sinilah bila kita bekerja berlebihan untuk masa yang panjang, badan kita pun akan masuk ke mode survival. Ya, so dalam mode ni kita tak lagi fokus untuk buat kerja dengan baik, tapi sekadar untuk bertahan je. Kita buat apa yang perlu, kita balas mana email yang mendesak je, kita selesaikan tugasan yang paling menekan kita kan. Jadi bila dalam mode survival ni, ruang nak berfikir, nak merancang, nak refleksi akan jadi semakin kecil. So bila dalam mode survival kita akan rasa cepat penat, akan rasa cepat marah, akan rasa susah nak fokus, rasa susah nak siapkan kerja. So ini saya ingatkan, so ini adalah respons tubuh kita bila kita menggunakan tenaga untuk tempoh yang lama tapi kita tak cas mula tenaga kita. Okay. Right, seterusnya saya kongsikan tentang kitaran stres kronik. So bila kita dalam mode survival, ia akan membentuk satu kitaran yang berulang. Ya. So kita lihat stres kronik ni dia ada 5 fasa. Yang pertama adalah beban kerja yang tinggi. Yang kedua adalah tekanan yang tinggi tu akan menyebabkan tahap kortisol kita meningkat untuk tempoh yang lama. Bila meningkat untuk tempoh yang lama, ia akan melemahkan sistem tubuh kita. Dan yang ketiga, fasa ketiga akan berlaku kerosakan mitokondria. Okay, so mitokondria ni adalah kilang tenaga dalam sel kita. Jadi bila kilang tenaga tu rosak, jadi tubuh akan sukar untuk menghasilkan tenaga dengan cekap walaupun kita tidur dan cukup rehat. Okay, dan keempat adalah fasa keempat, fasa keletihan dan kekaburan mental. Jadi kepala akan sentiasa rasa berat, kita rasa susah nak fokus dan perkara yang senang pun akan jadi mencabar. Okay. Dan fasa yang kelima adalah
bila kita sampai ke tahap yang kelima, kita dah tak mampu untuk mengendalikan kerja yang kita biasa buat. Sebab tu kerja jadi lambat, kita mudah buat silap dan kita pun akan rasa ketinggalan. Okay. So bila berlaku macam ni, so tekanan kita bertambah. So kitaran ni dia akan berpusing semula ke fasa pertama. So dia akan keep on pusing. So dia macam tak ada penghujung. So selagi kita tak putuskan kitaran ni, so kita akan sentiasa lemah lah. Kita tak boleh nak naikkan balik tenaga kita tadi. Okay. So biasanya bila kita dalam keadaan stres yang tinggi, tubuh kita akan memberikan amaran pada kita. Tapi sekiranya kita tak ambil sebarang tindakan untuk hentikan alarm tersebut, jadi selagi badan kita rasa tak selamat, selagi itulah alarm tu akan berbunyi. Okay? So menyebabkan kita rasa tegang, rasa gelisah dan akhirnya kita rasa burn out lah, rasa letih yang teramat sangat. So sangat penting untuk kita beri perhatian pada isyarat ataupun alarm tubuh kita, ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kos tersembunyi akibat stres. So biasa bila kita cakap tentang stres, kita akan fikir sekadar penat ataupun emosi terganggu je. Tapi selain daripada itu, ada kesan-kesan lain yang pada awalnya mungkin tak jelas sebab dia akan berlaku perlahan-lahan. Tapi bila stres berpanjangan, kita akan mula menjejaskan perkara-perkara asas dalam kehidupan kita. Contoh, kita rasa letih, tenaga cepat habis, susah nak fokus, mood dan emosi kita jadi sensitif, dan keupayaan memori kita pun akan terjejas. Jadi kalau ada yang perasan kadang-kadang rasa macam kenapa aku kerap lupa, kan? So biasanya kita mungkin akan salahkan faktor lain seperti umur, kerja banyak ke, ataupun kita salahkan diri sendiri. Tapi sebenarnya inilah kesan akibat kita berada dalam mode survival yang terlalu lama. Okay, so dia bukan saja impak pada kerja, tapi dia juga impak pada kualiti hidup kita. Seperti cara kita berinteraksi, cara kita rehat, cara kita bawa diri, dan keyakinan kita pun akan terjejas juga bila kita tak boleh melakukan aktiviti harian, tak boleh melakukan kerja dengan baik. Okay. Okay, seterusnya kita lihat pula apa kesan stres pada tubuh dan juga minda kita. Jadi bila respon stres diaktifkan, so ini benda-benda yang akan berlaku secara automatik. Yang pertama, kita akan rasa degupan jantung kita laju. Okay. Lepas tu kita rasa saluran pernafasan kita mengembang. So kita akan rasa nafas kita jadi cepat, kita akan rasa nafas kita pendek sebab kita perlu ambil lebih banyak oksigen. Ya. Dan seterusnya, mungkin yang paling paling selalu terjadi juga, tekanan darah kita akan meningkat. So sebenarnya tekanan darah kita meningkat sebab tubuh kita nak persiapkan diri kita untuk bertindak, untuk menghadapi ancaman-ancaman tu. Right? Okay. Dan akhir sekali kita akan rasa satu lonjakan tenaga secara tiba-tiba, menyebabkan tenaga kita cepat habis dan badan kita pun jadi penat. Okay. Okay, seterusnya. Okay, so bagaimana untuk kita meningkatkan prestasi? So jika ada siapa-siapa nak share, boleh share apa satu perkara yang membantu anda untuk meningkatkan semula prestasi anda. Ada siapa nak share pengalaman ke, bagi pandangan ke, boleh kongsikan di ruangan chat. Ada ke yang nak bagi pandangan? Okay. So agak-agak bagaimana kita nak meningkatkan prestasi? Apa cara nak tingkatkan prestasi kita ni? Okay, kalau siapa nak bagi pandangan, boleh bagi pandangan. Saya teruskan ke slide seterusnya. Okay. Okay, so ini tanda apa? So bagaimana kita nak meningkatkan semula prestasi? So jawapannya mudah je. Cara yang pertama adalah kita kena berhenti ataupun berehat seketika.
So tanda kat skrin ni adalah tanda pause tanda berhenti. Terima kasih Nurul. Okey. So berhenti tu tak bermaksud kita malas. Tapi sebenarnya ini adalah strategi kita. Okey, strategi ini akan memberikan ruang kepada tubuh dan minda kita untuk berehat dan keluar daripada mode survival ataupun mode stress tadi. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Okey, so slide seterusnya adalah tentang formula pit stop. Pernah dengar Formula One tak? Ada kat sini yang suka tengok perlumbaan Formula One ke? Ke ada yang kenal mana-mana pelumba Formula One yang terkenal? Kalau ada boleh kongsikan dekat chat. Okey, Nurul gelak Tak ada. Okey, mungkin apa ni dah tak famous sangat Formula One ni. Okay, right. So apa itu formula pit stop? Kalau kita tengok dalam Formula One, biasanya kereta dia tak berhenti sebab dia rosak. Tapi kereta yang berlumba tu dia akan berhenti sekejap sebab nak isi minyak, sebab nak tukar tayar. Dan selepas tu dia akan teruskan perlumbaan tu dengan lebih laju. So sama juga dengan kita. So pit stop ialah rehat yang singkat. Ataupun rehat yang disengajakan dan berfokus. So dia tak perlu pun rehat yang panjang. Bukan sebab kita nak lari daripada kerja. Tapi tujuan kita nak berehat ataupun nak pause ni adalah untuk pulihkan semula tenaga kita supaya kita boleh sambung kerja dengan lebih berkesan. Jadi maksudnya dengan pit stop yang betul, kita boleh bantu tubuh kita untuk keluar daripada mode survival dan masuk semula ke mode prestasi. Okay, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya. Okay, untuk slide yang seterusnya kita lihat tahap kepekaan dan tenaga manusia sepanjang hari. Okay, so kalau kita lihat graf ni, kita tengok daripada pukul 6 sampai pukul 10 malam. Right? So pada awalnya tenaga kita tu dia rendah, tapi dia semakin naik kan. Sampailah pukul 8, lepas tu dia akan start turun balik. So biasanya apabila kita bangun tidur, tubuh kita jadi lebih peka dan waktu awal ni adalah waktu yang paling produktif. Okay. Kemudian bila dah sampai tengah hari, masa pukul 12 hingga lebih kurang pukul 2, pukul 3 macam tu, kita nampak masa ni adalah masa di mana tenaga kita berkurang. So kita akan rasa lesu, kita akan rasa penurunan tahap tenaga yang cepat dan mendadak. Okay. Dan kemudian daripada pukul 4 kita akan nampak graf ni naik semula sikit sampai pukul 6 macam tu kan. So tenaga kita akan pulih daripada tengah hari tadi dan tubuh akan mendapat semula lonjakan tenaga tambahan sebelum beransur-ansur berehat menjelang waktu tidur. Jadi kita akan nampak lepas pukul 8 tu slowly tenaga tu dia akan berkurang balik. Okay. So kalau kita berpandukan pada graf ini, kita akan nampak bahawa tenaga dan juga kepekaan kita tu sebenarnya dia tak sama sepanjang hari. Ada masa kita rasa segar, ada masa kita rasa fokus tajam, ada masa kita rasa tenaga dah turun walaupun kerja tak habis lagi. So ini adalah pola semula jadi sistem tubuh manusia. Okay, so maksudnya kita kena peka, kita kena tahu tubuh kita macam mana, badan kita macam mana. Bila adalah masa yang kita berada pada tahap tenaga tinggi, bila kita rasa tenaga kita rendah. So bila kita peka, so kita tahu macam mana nak plan supaya kita boleh uruskan tenaga kita dengan lebih baik dan juga uruskan kerja kita dengan lebih baik. Okay. Okay. Right. So seterusnya adalah bila kita dah faham bahawa tenaga dan kepekaan kita memang akan naik turun secara semula jadi, so apa yang kita patut buat? So jawapannya adalah kita perlu bekerja selari dengan aliran tenaga kita, bukan melawannya. Okay, maksudnya bila tenaga kita tinggi, itulah masa yang terbaik untuk kita buat kerja-kerja yang perlukan fokus, pemikiran dan untuk buat keputusan penting. Tapi bila tenaga kita dah mula menurun, so itulah masa untuk kita perlahan, untuk kita buat kerja-kerja yang ringan ataupun
untuk buat kerja yang lebih rutin ataupun berhenti seketika untuk berehat. Ya. So bila kita dah selaraskan kerja dengan aliran tenaga, insya-Allah prestasi kita akan semakin meningkat dan tenaga kita lebih terjaga dan kita tak letih dengan cepat. Ya. Okay. Seterusnya kita lihat kat sini, keselarasan lebih daripada disiplin. Okey, so apa yang dimasukkan dekat sini adalah ramai orang sebenarnya terlepas pandang adalah untuk kita mengekalkan prestasi tu, kita sebenarnya perlu mengutamakan keselarasan dulu berbanding dengan disiplin. Ya, so maksudnya kat sini kita perlu bekerja mengikut bagaimana tubuh dan minda kita berfungsi. So sama macam tadilah, bila kita bekerja selari dengan tenaga, so kita tak perlu nak banyak paksa diri, kita boleh fokus dengan mudah dan kerja kita pun lebih ringan. Tapi disiplin tu tetap penting juga, ya. Tapi bila kita berdisiplin dan kita buat kerja selari dengan tenaga, so dia akan jadi jauh lagi berkesan dan insya-Allah akan lagi kekal lah, ya. Okey. Seterusnya, kita lihat pula slide ni. Okey, so apa simbolik gambar ini kepada tubuh dan minda manusia? So tubuh dan minda kita ni boleh diibaratkan seperti enjin kereta. Ya, kalau kita paksa kereta berjalan jauh, tapi kita tak berehat, kita tak berhenti berehat, kan? So lama-lama enjin akan jadi panas, enjin akan rosak dan akhirnya mungkin langsung tak boleh nak bergerak. Ya, tapi kalau kita berhenti sekejap, bagi enjin kita rehat secara berkala, insya-Allah kereta kita tu boleh bergerak dengan lebih lama dan lebih jauh dalam keadaan yang lebih optimum. Okay. So begitu juga dengan diri kita. Bila kita terus memaksa diri kita untuk untuk bekerja secara berlebihan untuk tempoh masa yang panjang, di lama kelamaan kita akan rasa letih. Kita rasa tak mampu nak berfungsi seperti biasa. So itu maksudnya sistem kita ni dah terlebih digunakan lah tanpa kita berehat. Ya. Okay. Dan saya masuk ke subtopik yang seterusnya. Apa punca-punca kehilangan tenaga? Yang pertama adalah multitasking. Di mana kita banyak buat kerja secara serentak. So cara ini sebenarnya banyak sangat memenatkan otak. Ya, dan untuk tempoh yang lama dia tak efisien lah. Okay. Dan yang kedua adalah kereaktifan emosi. Okay. Di mana bila kita sentiasa dalam mode survival, so kita akan sentiasa memberikan respon kepada perkara yang mendesak sahaja. Right. Dan tenaga, emosi dan mental kita akan hilang dengan cepat. Dan yang ketiga adalah tiada keutamaan yang jelas ataupun tak ada prioriti lah. Okay. Jadi perkara ni biasa terjadi bila semua kerja tu kita rasa urgent. Semua sama penting. Jadi bila otak sentiasa berada dalam keadaan yang tegang ni, so dia akan menyebabkan kita kehilangan banyak tenaga. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting adalah mengabaikan waktu rehat lah. Jadi biasanya bila kita banyak kerja, kita akan rasa macam rehat tu adalah sesuatu yang membazir masa. Rasa bersalah nak rehat. Sedangkan rehat tu sebenarnya penting dan ia membantu untuk kita kekal berfungsi. Okay, so kalau lepas ni, kalau boleh jangan abaikan rehat lagi ya. Okay, so kita lihat pula gambar rajah ni. So ekspektasi di tempat kerja. So biasanya kita akan bekerja daripada pukul 9 hingga pukul 5 dan hanya ada rehat sejam pada waktu tengah hari. Jadi sebenarnya ini dia tak selari dengan keperluan minda dan tubuh kita ya. Sebab manusia ni kita tak direka untuk bekerja untuk tempoh yang panjang tanpa henti. So dari sudut biologi, minda dan tubuh kita ni berfungsi dalam kitaran ultradian, iaitu kitaran tenaga sekitar 90 minit dan rehat 20 minit. Seperti dalam graf yang kat bawah tu lah. Jadi dalam tempoh ini biasanya untuk 90 minit yang pertama tenaga akan naik, kemudian dia akan start turun balik.
Jadi kita perlu rehat selama lebih kurang 20 minit untuk cas mula. Okey. So apakah amalan-amalan harian yang kita boleh gunakan untuk menguruskan tenaga kita dengan lebih baik? Okey, yang pertama adalah buat seperti kitaran ultradian tadi, which is kita kerja untuk tempoh 90 minit, rehat 20 minit. So ini adalah cara untuk memaksimumkan produktiviti kita. Ya. Dan seterusnya adalah memahami mana tugas yang berintensiti tinggi dan mana tugas yang berintensiti rendah. Okey, so tugas-tugas yang berintensiti tinggi ni adalah seperti brainstorming, penyelesaian masalah ataupun tugas-tugas merancang. Okey, so bila kita melakukan tugas yang berintensiti tinggi, kita buat bila kita dalam keadaan yang tenaga kita tengah tinggi. Okey, tapi bila kita tengah dalam keadaan yang tenaga rendah, kita buat pula tugas-tugas yang berintensiti tenaga rendah. Contohnya seperti baca email, mungkin jawab email, tugas-tugas admin, tugas-tugas pentadbiran dan menghadiri mesyuarat. Okey. Dan seterusnya, okey. So ini adalah cara-cara ataupun micro habits untuk kita reset ataupun pulihkan semula tenaga kita. Okay, yang pertama, boleh buat teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing technique. So yang biasa kita gunakan adalah kita gunakan tempoh 4-7-8, which is 4 saat untuk tarik nafas, 7 saat untuk tahan nafas dan 8 saat untuk hembuskan nafas perlahan-lahan. Ya. Okay, dan yang kedua adalah teknik regangan ataupun stretching. Yang ketiga adalah kita ambil masa untuk berehat. Keempat, kita boleh cuba minum air setiap 90 minit, ya, minum sikit-sikit. Okay, dan yang kelima adalah kita kerapkan berjalan. Mungkin setiap sejam setengah kita berjalan untuk rehatkan diri kita sebelum kita sambung semula kerja. Okey. Dan seterusnya adalah tentang sempadan. Okey. Sempadan tu kalau dalam kata lain adalah boundaries. Jadi mewujudkan boundaries ni adalah sangat penting untuk melindungi tenaga kita. Ya, so bila kita ada boundaries tak bermakna kita tolak semua benda. Tapi ia lebih kepada bagaimana kita memberikan respon sebelum bersetuju untuk melakukan sesuatu. Jadi bila kita jelas tentang kemampuan diri kita, kita boleh buat keputusan yang baik untuk membantu kita kekalkan tenaga kita untuk jangka masa yang lebih lama. Okay, so kena ingat ya bahawa sempadan kita ni bukan untuk menyusahkan orang lain, tapi dia untuk memastikan yang kita sendiri tidak kehabisan tenaga secara berterusan. Okay, so kita lihat slide seterusnya. Okay, bagaimana untuk kita wujudkan sempadan? Okay, salah satunya adalah berkata ya dengan syarat. Okay, so cara yang praktikal ni kita boleh gunakan tiga syarat ni. Yang pertama adalah ya dan. Di mana kita boleh kata, ya saya boleh ambil tugasan ni, namun saya perlu menganjakkan tarikh akhir tugasan lain. So maksudnya kita boleh ambil tugas tu tapi kita kena anjak tugas yang lain ke masa yang mungkin kepada tempoh yang lebih lama. Right? Dan yang kedua adalah ya selepas. Di mana kita boleh kata, okay, ya saya boleh bantu tapi selepas saya dah selesaikan projek yang lain ataupun selepas saya selesaikan kerja ini. Okay, so maksudnya kita delaykan, kita tundakan dulu nak bantu orang tu. Okay. Dan yang ketiga adalah kita boleh kata, ya saya boleh hadir mesyuarat tersebut tapi tempohnya dihadkan kepada 30 minit je. Dan kalau boleh agenda dikongsikan terlebih dahulu. Jadi maksudnya kita sudi untuk bantu untuk hadir mesyuarat tu tapi kita minta untuk limitkan masa kepada 30 minit sahaja. Ya. Okey, so dengan cara ini kita boleh terus kekal membantu tapi dalam masa yang sama kita tak korbankan diri kita lah, ya. Okey. Right, seterusnya. Okey. So dengan mengamalkan perkara-perkara tadi, so insya-Allah itu akan dapat membantu untuk kita kekal bertenaga dan dapat meningkatkan prestasi kita ke tahap yang lebih baik
tanpa perlu bekerja untuk tempoh yang terlalu panjang. Okay. So seterusnya saya akan kongsikan beberapa tips. Okay. Yang pertama ni adalah untuk anda lakukan refleksi mingguan untuk cek tenaga anda. Okay. So apa yang anda boleh fokuskan adalah boleh periksa tenaga anda daripada 4 sudut ni, iaitu sudut fizikal, mental, emosi dan juga nilai ataupun makna. Jadi anda boleh tanya diri sendiri soalan-soalan refleksi yang ada dalam slide ni. Okay, contoh untuk fizikal, boleh tanya diri sendiri. Sejauh mana saya rasa cukup rehat dan bertenaga minggu ni. Lepas tu boleh bagi skor kat diri sendiri antara 1 hingga 10. So 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Okay, lepas tu boleh bagi perhatian kepada perkara-perkara ni seperti adakah kualiti tidur kita okey, pergerakan kita okey, tahap aktiviti kita macam mana dan seterusnya ya. Untuk mental, emosi dan juga nilai. Okay, so elok kalau dibuat setiap minggu lah untuk kita check in dengan diri sendiri. Okay, seterusnya. Okay. So yang ini pula anda boleh periksa bateri ataupun tenaga anda setiap hari. So yang tadi kita boleh buat mingguan, yang ini kita boleh buat harian. Okay. So jika ada yang nak berkongsi dekat chat, boleh bagi tahu kat saya. Sekarang ni anda rasa bateri anda tu di tahap mana? Berapa peratus? 0%, 50%, 100%. So macam inilah anda boleh check in dengan diri sendiri. Hari ini tahap bateri saya kat mana? Kan? Jadi hanya dengan soalan ringkas ni boleh bantu untuk kita lebih peka dengan keadaan sendiri dan membolehkan kita untuk melakukan perubahan sebelum keletihan tu dah mula berkumpul. Okay, right. Okay, seterusnya ada beberapa slide lagi. Right. Jadi saya berharap daripada apa yang saya dah kongsikan tadi, kita dapat belajar sesuatu dan dapat memberikan kesedaran bahawa bila kita faham bagaimana tubuh dan minda kita berfungsi, kita boleh bekerja dengan lebih baik, bukannya dengan lebih keras. Ya. Okay. So, apa yang anda perlu lakukan adalah lakukan satu perubahan kecil sahaja minggu ini. Perubahan yang berkekalan biasanya dia bermula dengan satu step kecil je. Tak perlu sempurna, yang paling penting adalah konsisten. Okay, so mula dengan benda kecil dan kita konsisten. Okay, so apa pula maksud batu-batu ni? Jadi maksudnya adalah bila kita mula buat perubahan yang kecil, lama-lama bila kita kumpul dan lakukan secara konsisten, insyaAllah ia akan membina satu asas yang kuat untuk kita mula buat perubahan yang lebih besar. Okay. So ingat boleh mula dengan benda yang kecil je. Okay. Dan untuk mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu kata-kata yang ringkas yang dipetik daripada David Allen. So David Allen ni merupakan pengasas kepada kaedah pengurusan masa. Ya. So beliau mengatakan bahawa you can do anything but not everything. Okay. So di sini saya nak ingatkan bahawa kita semua ada had kita masing-masing. Dan bila kita hormati had kita tu, kita sebenarnya menjaga tenaga kita, fokus kita dan juga jaga prestasi kita untuk jangka masa yang panjang. Okay. Alright. So ni last slide untuk perkongsian saya. So sebelum saya akhiri sesi webinar pada hari ini, jangan leave dulu ya, jangan keluar dulu. Saya nak kongsikan sikit beberapa perkara penting. Okay, yang pertama ni saya nak kongsikan, sekarang ni kita ada satu cabaran formula untuk fokus. Okay, so anda boleh scan QR code yang ada dekat skrin. Okay, scan QR code untuk menyertai cabaran kita. So untuk siapa yang menyertai cabaran ni akan ada peluang untuk memenangi satu headphone Sony yang bernilai $250. Mahal tau headphone ni. So boleh join. Mana tahu rezeki anda kan. Jadi boleh cuba join. Lepas tu lekatkan aktiviti-aktiviti yang disediakan lah. Ya. Okay, ambil masa sikit. Saya bagi masa sikit untuk siapa nak scan. Okay. Alright. Saya ke slide yang seterusnya.
Saya tak boleh nak move slide pula. Okey. Alright, dan seterusnya, sekiranya ada sesiapa yang memerlukan sesi konsultasi individu, boleh scan QR code yang tertera di skrin. Okey. So konsultasi ini akan dilakukan oleh kaunselor-kaunselor dan juga clinical psychologist daripada naluri ya. Okey, dan seterusnya, sekiranya anda belum lagi download aplikasi naluri, boleh download, boleh scan QR code yang ada di skrin untuk download, ataupun kalau nak akses melalui laman web naluri pun boleh juga ya. So atas ni untuk download app ke phone, yang kat bawah ni untuk scan untuk akses ke web. Okey, boleh daftarkan diri anda. Okey, dan seterusnya, untuk terus berhubung dengan naluri, boleh scan QR code yang tertera ni untuk mengikuti akaun media sosial kami. Yang atas ni Facebook dan yang ke bawah ni Instagram. Okay, so anda boleh ikuti kami untuk mengetahui tentang isu-isu berkaitan kesihatan dan juga kesejahteraan. Alright, okay. So kita dah sampai ke Q&A. Jika ada sebarang soalan nak tanya, anda boleh tanya. Okay. Ada apa-apa soalan ke daripada slide tadi, daripada slide yang awal sampailah ke slide yang terakhir tadi? Ada sesiapa nak tanya, nak bagi pandangan, pendapat atau nak berkongsi? Saya bagi masa beberapa minit lah sekiranya ada yang nak berkongsi ya. Jangan segan-segan, kalau nak tanya boleh tanya. Kita ada masa beberapa minit je lagi. Kita akan akhiri webinar kita pada lebih kurang jam 11 lah ya, insyaAllah dalam masa 3 minit lagi. Okay, kalau siapa nak tanya boleh tanya soalan dulu. Sekiranya ada yang memerlukan sesi konsultasi ataupun dah mendaftar dalam web naluri ataupun app naluri, aplikasi naluri, sekiranya ingin berhubung dengan saya, boleh cari saya untuk sesi konsultasi dan juga di dalam app naluri, sebab saya pun salah seorang daripada mental health coach yang ada di dalam app tersebut lah. Okay. Ada apa-apa soalan? Tak ada? Semuanya okey? Kalau okey, boleh bagi thumbs up ke? Boleh kata okey? Boleh bagi apa-apa respon? Ya Nurul? Perlukan pendapat tentang apa tu? Okey, saya bagi masa sikit kat Nurul untuk type. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Siti. Okey, ada tips cara untuk tangani stres dan kortisol dari meningkat terus. Okey, alright. So macam yang saya kongsikan tadilah antara cara-cara untuk tangani stres, untuk untuk hindarkan kortisol daripada terus meningkat naik kan. Jadi yang paling penting kita kena jaga benda-benda basic keperluan harian kita lah. Satu dari segi tidur, kalau boleh kena tidur pada masa yang sama setiap hari, kena cukupkan tidur at least lebih kurang dalam 7 hingga 9 jam setiap hari. Tidur ni perkara yang paling asas lah. Kalau kita cukup tidur, insyaAllah hormon kortisol kita akan menurun, stress level kita pun akan menurun. Selain daripada itu, kita boleh jaga pemakanan, pemakanan yang seimbang, pemakanan yang sihat kan. Dan yang ketiga adalah boleh buat aktiviti-aktiviti senaman, beriadah, stretching. Jadi ini perkara-perkara basic yang Siti boleh buat lah untuk menangani stres, kurangkan stres dan juga turunkan hormon kortisol. Ya.
Okey. Saya tengah baca, okey. Okey. So Nurul tanya kerja saya masih manageable, cumanya masa terlalu tight untuk commit. Tadi saya perasan jika banyak kerja dan kita perlukan untuk perhatian segera, kita boleh jawab ya dengan syarat. Tetapi jika pihak lain tidak dapat menerima yang bersyarat, macam mana untuk kita tangani? Okey. So di sini dia lebih berkaitan dengan boundaries lah ataupun sempadan yang kita wujudkan tadi. Okey. So tapi dia bergantung jugalah kepada siapa kita bercakap tu, sama ada kita bercakap dengan bos kita ke, bercakap dengan rakan sekerja kita ke, kan dengan teammate ke apa. Tapi cara yang asasnya tadi, kita boleh berkata ya dengan syarat. Di mana sekiranya kita nak bantu untuk buat kerja tu, kita boleh kata ya, tapi kena bagi tahulah yang Nurul mungkin kena deprioritize, tunda dulu kerja-kerja yang lain yang mungkin tak berapa urgent untuk bantu untuk siapkan kerja yang perlukan perhatian segera. Okey, jadi kena bagi tahulah dengan orang tersebut yang mungkin pada masa tu Nurul sangat busy, tak boleh nak nak buat semua sekaligus kan. Jadi memang kena prioritizekan semulalah kerja mana yang nak buat dulu, kerja mana yang nak buat kemudian. So kalau orang lain tu tak boleh nak menerima, then Nurul pun kena kena lebih, orang kata lebih firm lah dengan sempadan ataupun boundaries yang disetkan tadi. Sebab kat sini tujuan utama Nurul adalah untuk jaga kesihatan mental sendiri. Jadi kalau memang tak boleh nak buat, memang tak boleh nak siapkan kerja-kerja yang urgent yang diminta tu, jadi kena bagi tahulah dengan pihak yang lain tu. Memang tak boleh sebab ada kerja lain kan, sebab ada komitmen lain. Jadi kena sentiasa berterus terang lah. InsyaAllah saya harap semoga membantu. Ya. Kalau ada soalan selanjutnya, Nurul boleh sambung lagi, boleh tanya lagi. Yang lain ada soalan lain nak tanya? Betul. Nurul perlu lebih tegas dan berterus terang. Jangan simpan, jangan senyap, kena bagi tahu. Sebab kadang-kadang bila kita tak bagi tahu, orang tak tahu. Jadi mungkin dia expect kita boleh buat, mungkin dia rasa kita tak banyak kerja kan. Jadi kalau pihak yang lain tu dia tak tahu yang kita banyak kerja, kita kena bagi tahu. Kena tunjuk kat dia apa kerja-kerja yang kita buat. InsyaAllah dia boleh terima dengan lebih baik lah. Okey. Ada soalan lain nak tanya? Ada siapa-siapa ada soalan lain? Saya tengok ke sebelah kanan ni sebab skrin saya kat sebelah kanan nak tengok chat. Okey. Ada lagi soalan? Okey, mungkin saya tunggu dalam seminit lagi. Sebab kita pun dah lebih masa sikit. Okey. Yang lain okey ke? Sharon, Daing Juraida, Liyati. Okey ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, terima kasih Daeng. Okey, kalau semuanya okey, tak ada apa-apa soalan. Okey, saya ucapkan terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan bersama saya selama sejam dalam sesi hari ini. So insyaAllah semoga kita jumpa lagi di dalam webinar-webinar yang akan datang. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berhujung minggu. Sama-sama Siti, sama-sama Daeng. Sama-sama Nurul. Okay, boleh download slide ya. Slide ada di hand up.
Okay, sama-sama.